Boleh tak ya? Terima sedia semua. Seorang itu dia kena penyakit kena kata orang panggil tak? Penyakit kena ada panggil telitas ada panggil tak? Tetapi cara kena saat ni banyak. Adanya kena berat, tak sedap apa. Duk menyawa je. Tu kena berat tu. Ada punya soal kita ni, seorang tu kena penyakit kena. Jadi lembat kaki tangan panggil lasa. Kaki tangan tak ada nak akak. Ada sebelah tubuh, ada dua belah macam-macam lah. Tapi cakap boleh lagi, tapi telo-telo. Tempat naknya di sini. Dalam keadaan dia kena penyakit tu, dia ada pesan. Ketika dia kena sakit, dia ada pesan lah weh. Apa pesannya dia? Panggil wusiat. Lagu mana lapar wusiat dia nak tahu? Lapar wusiat dia lagu mana? Tak, dia masalah wusiat ni dia berkaitan dengan sakut lepas mati. Tu panggil wusiat. Masalah laparnya begini. Kalau aku mati, tanah situ aku beri ke si Khalid tu. Rumah tu aku beri pada si Anung tu. Kalau aku mati, tu panggil wusiat. Atau apa tak kait kalau mati, kalau guna lapar wusiat, dia automatik sakut lepas mati. Lagu mana? Aku wusiat kemung tanahku tu beri kepada si Khalid. Bukan orang panggil hebah tu. Kerana sakut lapar wusiat, dia kena sakut lepas mati. Dia kena tahu lapar dia pula tu. Ataupun dia kata, kalau aku mati, tanah tu beri ke dia tu. Tu panggil wusiat. Sebab kaitnya kalau aku mati. Ataupun dia guna, aku wusiat kemung tanah tu beri kepada siapa. Mesti kena lepas mati. Tu panggil wusiat. Tapi masa dia wusiat lapar begitu tu, dia sedang sakit. Maka sakit tu kena periksa pula, dia panggil jatuh di dalam maradin la yurja bur'uhu. Dia panggil apa dia? Maradin yang makhuf. Apa maradin yang makhuf? Sakit yang ditakuti. Yakni sakit ni pada Ghalib bawa mati. Dia panggil sakit yang makhuf namanya. Sakit ni Ghalib tak sembuh, Ghalib bawa ada mati. Maka dia wusiat dalam sakit tu, maka orang ni panggil kalaulah wusiat dia tu tadi kalau dalam keadaan sakit yang tak diharapkan sembuh, wusiat dia tu tidak sah. Ada apa kalau dia wusiat dalam sakit lah. Dalam sakit, tapi dia segar molek lagi, otak dia molek, khabar ingat molek. Masa dia wusiat tu, hak ni kena tilik tengok. Wusiat dia tu dalam sakit, sah wusiat, tetapi kena tengok bagi hak dia wusiat tu banyak mana. Kalau nilai-nilai dalam 50,000 harga bagi hak dia wusiat tu. Kalau jemelah dengan harta dia yang ada tu, masih lagi ada 300,000 lagi. Kalau begitu 50,000 tak sampai suluh bagi 300 tadi kan. Kalau 100,000 tu bagi suluh. Ni 50 je. Harta dia semua 300,000. Arti wusiat dia ni tak lakah pada suluh, maka wusiat dia sah. Sah suluh. Maka kalau lebih pada tu, kena tanya waris nak benar ataupun tidak. Nak tanya waris nak jauh ke tak jauh, ijazatul warasah. Waris jauh tak apa. Ada pun kalau tak lebih pada suluh, waris jauh tak jauh pun sah, kerana tak lakah pada suluh. Tu ambil daripada ulama, ambil daripada asal hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia jatuh sakit semasa dia duduk di Mekah. Bila dia sakit, ada satu riwayat dia sakit masa tu belum dia dapat anak, tak ada boleh anak seorang lagi. Satu kali berlaku tah dia. Ada satu kali pula sakit pula dia ketika dia baru ada anak puan, dia tak ada anak lelaki.
Dia terjadi itu wak sabab kena tubih hukum. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia, antara lain dia minta, ya Rasulullah, kalau boleh saya nak mati di Madinah. Walah Mekah pun tanah haram, tapi dia suka nak mati di bumi Mahjar, bumi tempat Rasulullah pindah ke sana, kerana pada adat Rasulullah mati sana lah. Dia pun bahasa nak mati di Madinah lah. Di sini boleh kita ambil hukum kata boleh kita pesan wasiat pilih tanah kubur nak duduk mana tu boleh. Ya Rasulullah doalah boleh dia nak mati di Madinah, dia sihat lah. Dia suka nak mati di Madinah. Tak apa lagi mung. Lepas tu tanya, ya Rasulullah, saya tu ambil dua riwayat. Satu riwayat dia belum ada anak. Ada satu riwayat dia ada anak perempuan. Maka ulama hitung kata dua kali berlaku. Yang pertama dia belum ada anak. Berlaku yang kedua dia ada anak dah tapi anak puas. Kalau kita maklum anak puas makin bersaka tak habis kan. Lalu dia kata, ya Rasulullah, bagaimana harta dia ni? Kalau dia usia buat kebajikan semuanya, Rasulullah tak boleh. Ya Rasulullah, kalau setengah, kalau 400,000 bagi 200,000 buat kebajikan. Tak boleh. Ya Rasulullah, kalau suluh, kalau 300,000 kak buat kebajikan ke dia 100,000. Hak 200,000 tu lebih lagi tak kak. Itu pun banyak. Maka sini ulama tu bagi dua pendapat. Satu pendapat pergi dengan Zuhir, tak kala nak wasiat semua tak boleh. Setengah bagi 2 tak boleh. 1/3 itu pun banyak. Jadi pahalnya boleh ke tak boleh? Pahal bodoh-bodoh kita bahasa boleh ke tak boleh? Boleh. Ada kata tak boleh dah tak? Kalau kata ada tak boleh, waktu dua pendapat lah. Kita faham daripada hak dua tadi atau tak boleh? Semua tak boleh. Bagi 2 tak boleh. Bagi 3 tak ada tak boleh. Tu pun banyak. Itu boleh lah tu. Tapi tu ulama kata tak lebih pada suluh sah serta luluh usia. Kata setengah tak boleh lagi sebab yang ambil mana? Dia tak ada kata tak boleh, dia kata tu pun banyak. Mana kena 1/4 setengah pendapat. Ini jalan khilaf ulama. Daripada satu daripada satu mata hadis tu pahalnya begini. Maka kesimpulannya jangan lebih pada suluh. Bila lebih pada suluh, yang luluh kalau wasiat sewak kebajikan 150,000, harta ada 300,000 je, 50,000 tu lebih kata, lebih pada suluh kan. Kena tanya waris lah. Waris jom benar tak apa. Waris tak jom tak boleh. Hanya buat 100,000 je lah. Itu asal mai daripada situ. Itu pun waris jom tak jom kena terpesir waris pula. Waris ni ada anak yatim. Kan? Anak yatim dia jom pun tak boleh. Walaupun budak ni cerdik tapi dia belum balik. Umur 10, 12 tahun dah tapi tak balik lagi. Tak apa hak dia benar. Tak boleh. Syarak tak boleh buat kira. Ataupun ada hak balik dah 20-30 tahun tapi tengah duk ikat. Gila duk tambak di tiang. Alah ana kata ya tak apa hak dia, tak ada apa hak dia tu. Itu. Tak boleh buat kira. Ni ingat syarak ni masya-Allah ya, jaga selamat sungguh dak. Walaupun kita kadang-kadang yang mari puasa nampak molek-molek mata. Syarak tak boleh, syarak dia tengok jauh halus. Itulah di antara dia tekmeh. Ada lagi? Kita nak baca kitab yang kedua dah. Sikit boleh. Tentang nak sah wasiat itu tak ada syarat ada saksi. Cumanya semua dalam kerjaan kita bila kait dengan harta apa tu seeloknya ada saksi. Supaya hebah gapo pun tentang nak sah tak ada syarat ada saksi. Ada lapan ijab qabul, lapan yang sarah cukup. Tetapi aulanya ada saksi. Sebab apa? Sebab nak cedek bila timbul permasalahan. Kalau lepas ada tugas dak wahana aku tak ada dengar. Bila macam-macam lagi kan. Lalu tu ada saksi yang dia dengar.
kalau bila ada apa ni saksi. Lepas tu orang lain ni bukan sekadar kata saksi saja, buat surat pula. Buat surat ada tanda tangan pula. Kan? Tu supaya apa tu? Supaya nak memutuskan perbantahan. Kalau tak ada saksi, kita balik ahli menghukum pun nak hukum tak boleh bila tak ada saksi. Orang tanya bagaimana tu rupa gini tapi ada demoting. Demoting mana saksi tak ada, saksi tak ada kita nak hukum tak boleh lah. Kena klik pada asal. Lepas tu jalan lebih baik lagi, damailah baik. Apa maksud damai? Wasulhu khair. Dia kata berdamai itu baik sekali. Kemungkinan dia beri sungguh hingga orang lain tak dengar. Boleh jadi tak sebagaimana demo kata. Boleh itu ihtimal. Lalu itu bila berdamai ginilah kita bersuluh. Suluh mana? Ambil beri ke dia sikit. Apa tu? Memaaflah sesama kita. Oh, hak tu bagus sekali. Nampak tak? Nak timbal juga boleh jadi hak ni beri sungguh tapi dah tak ada dengan saksi dengan apa. Nah, maka jadi hak dia. Tapi oleh kerana tak ada saksi dia mau dakwa. Boleh jadi kau ni. Ginilah kita buat masalah royak, masalah siap nampak dah tu. Kedua-dua, ya nampak. Nampak? Nampak. Baiklah kita berdamailah kerana tak ada orang lain. Ayah kita pun ada taruh harap bagi besar sehui ke dia tu sikit tu. Hak tu comel sekali. Nah ni banyak pasal duduk di rumah lagu tu. Main harta ni jangan weh. Oh, dua beradik nak berdeh dah. Ada dia baikkan kau. Orang tua berapa tua dah. Tak jom. Masya-Allah. Akhir kena panggil nasihat so mari semua. Mari semua tanya hurai orang tua dah. Dia mau hukum pun betul dah cara dia tapi gini ke dah. Akhir mana panggil tanya ni. Tak apa kalau gitu. Lepas tu baik dah gitu gak. Kita pakat berdamailah muka tak ada orang lain ni abai kita hingga mak lain. Ya hak jadinya 2,000 tu yang dimasalah. Hak baikan pula Allah. Baikan sungguh. Tu dia tak kenal orang kan ni. Maka hurai dia faham pasal faham tak faham tanya. Hurai. Faham faham. Panon dia mau hukum kata boleh lagu mana? Hurai. Ni ada orang kata tak boleh. Betul juga. Dia kata gini. Tak apa itu gak faham. Ya apa yang nak faham. Lepas tu ginilah kita pakat berdamai mana beri ke dia ni sikit mengikut bagaimana pesan ni. Lepas tu terbagi hak ni mengikut bagaimana asal. Mudah-mudahan kalau hakmu masih adalah aku masih adalah hakmu. Maaf. Oh bagus sekali peluk sama-sama tu pula. Dah tengok manusia dia kena cut dia tak apa dah. Itulah di antaranya hukum ni aman.